ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Wabakdu tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita bertemu pagi ini. InsyaAllah pagi ini tuan-tuan kita terus ke muka surat permasalahan yang ke-53. Kita masuk perbincangan yang baru. Kita ambil daripada muka surat 58 tu. Bagi tuan-tuan yang kita jauhi lah, kita ambil perbahasan yang berkaitan dengan takbiratul ihram dan perbincangannya yang berkaitan dengan solat berjamaah kita ni. Kata Tuan Syekh kita, Tuan Pengarang rahimahullah, muka surat 58 tuan-tuan, tengok nombor 53 tu. Kaifiyatu takbiratul ihram, kaifiyat takbir ihram dan lafaznya. Ni benda yang kita dah duk amal lah tuan-tuan. Cuma Syekh kan sentuh lagi bagaimana hubungannya dengan kita berjemaah ni. Syekh kata bermula kaifiyat takbiratul ihram ialah membaca Allahu Akbar. Itu yang kita duk baca lah. Atau Allahul Akbar. Yang ini maksudnya kalaulah orang tu dia tambah alif lam pada akbar, masih sah lagi. Tapi lafaz yang asalnya ialah Allahu Akbar. Ataupun Allahul Jalilu Akbar, pun masih sah lagi dari sudut lafaz asal Allahu Akbar masih ada, kemudian diselangi dengan menyebut nama Allah yang lain di tengah-tengah itu, masih dikira sah. Yang ini Syekh nak sebut yang kalau berlaku yang begini masih dikira sah lagi. Sebab kalaulah selang panjang di antara lafaz Allah dan Akbar itu dengan nama Allah, dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i disebut kalau sampai selangnya sampai 3 nama, itu dah dikira pisah yang jauh. Sebab antara lafaz Allah dan lafaz Akbar mesti tak boleh dipisah. Jadi setakat tambah alif lam ataupun tambah satu nama Allah Ta'ala di tengah tu masih boleh diterima lagi. Ini Syekh mulakan dengan yang itu. Kemudian Syekh kata di sini, tuan-tuan tak payah tambahlah, walaupun kita kata tidaklah sehingga membatalkan takbir, kita kekalkanlah dengan lafaz biasa yang kita dah duk faham ini, itulah lafaz Allah dan lafaz Akbar. Tak boleh tukar tu. Kata ustaz, kalau kita tukar baca Ar-Rahmanu Akbar, tak boleh. Sebab memang permulaan solat adalah takbir. Lafaz takbir ialah lafaz Allah dan lafaz Akbar. Tak boleh tukar. Tapi kalau ada selang sikit di tengah tu dengan alif lam ataupun diletakkan nama Allah Ta'ala yang lain di tengah-tengah itu, masih lagi dikira sah. Baik. Syekh kata di sini dibaca dengan jazam huruf ra. Jadi dibaca dengan dijazamkan huruf ra, yakni dimatikan Allahu Akbar. Ini kita duk sebutlah Allahu Akbar, yakni dimatikan huruf ra. Diriwayatkan, ada riwayat yang Tuan Syekh sebut di sini, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia at-takbiru jazmun. Artinya bermula takbir itu dibaca dengan jazam ra, yakni dimatikan huruf ra. Allahu Akbar, disukunkan huruf ra itu. Dan Tuan Syekh bawakan pandangan, dia kata di sini, dan Ibnu Yunus berpendapat dalam syarah Tanbih, jika seseorang itu membaca dengan dhammah ra daripada lafaz Akbar, maka sembahyangnya tidak sah. Tuan Syekh bawakan satu pandangan ini oleh Imam Ibnu Yunus, pengarang kitab syarah Tanbih. Dia berkata ataupun di dalam syarah Tanbih, dipetik oleh Tuan Syekh, pengarang kitab kita ni, jika seseorang itu membaca dengan dhammah ra, dia baca Allahu Akbaru,
Ada pandangan yang mengatakan sembahyangnya tidak sah untuk takbir ihram. Untuk apa tuan-tuan? Untuk takbiratul ihram. Sebab apa? Alasan ataupun hujahannya berdasarkan atasnya sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya sembahyanglah kamu seperti mana kamu semua melihat aku sembahyang. Rasulullah kata sembahyang ikut bagaimana yang Rasulullah laksanakan bagi ibadat solat ini. Dan baginda SAW tidak pernah membaca takbir, yakni takbir ihram ni, melainkan dengan jazam ra. Direkod dan dilihat dan diriwayatkan sifat takbir ihram Rasulullah dengan suruh sukun, Allahu Akbar. Tidak diriwayatkan bahawa takbir baginda dengan didammahkan huruf ra, Allahu Akbar. Ini yang disebut oleh tuan pengarang kita. Berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Al-Muhazzab, tidak pernah didengar takbir itu melainkan dibaca dengan waqaf. Tidak pernah didengar takbir ihram sembahyang ni melainkan dengan waqaf, yakni dengan sukun, Allahu Akbar. Itu satu tuan-tuan. Jadi setelah kita faham tentang lafaz takbir ini, mestilah dengan lafaz Allah dan Akbar. Yang keduanya Tuan Syekh tersentuh tentang sebutan huruf ra, mestilah dengan sukun dan jazam. Kemudian Syekh sambung lagi yang berkait dengan takbir juga. Dan jika memanjangkan oleh orang yang bersembahyang huruf hamzah pada lafaz Allah, dipanjang, dia baca Allah, dipanjangkan pada huruf hamzah, atau akbar, dia baca Allahu Akbar, jadi dia panjang dekat hamzah dua-dua tu, salah satu ataupun dua-dua sekali, Allah ataupun Akbar, dipanjang dekat alif. Apa kesannya? Saya kata maka sembahyangnya tidak sah. Jangan duduk panjang lah, duduk sebut elok dah, jangan duduk bagi panjang. Dimatkan pada huruf alif Allah dan dimatkan pada huruf akbar, akbar, dia dah ubah makna dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni memang ada ketikanya perubahan pada kadar panjang sebutan pun dah bagi kesan pada makna. Perubahan pada baris pun ada ketikanya, bahkan banyak ketiganya lah memberi kesan pada makna. Jadi saya kata tak sah takbir kalau dipanjangkan alif pada Allah ataupun dipanjangkan alif pada akbar itu, kerana bacaan seperti itu telah bertukar daripada lafaz khabar insya'i kepada lafaz istifham. Disebut dah berubah makna dia kepada soal. Istifham tu maksudnya soalan. Sepatutnya kita menyebut dan menyatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu maksud takbir. Bila panjang dia dah ubah jadi soalan, adakah Allah Maha Besar? Itu kesan kepada bila dipanjangkan alif dalam takbir kita tadi, menjadi lafaz pertanyaan. Misalnya Allahu Akbar, kita panjang pada alif Allah itu contohnya, kita kata artinya adakah Allah itu yang Maha Besar. Ini yang ketiga tuan-tuan, jangan kita panjangkan alif dalam takbir kita itu. Kata, dan ada lagi beberapa masalah berhubung dengan takbir yang seyogianya dipelajari oleh setiap orang, iaitu tuan diberikan penekanan oleh para ulama kita ni, khususnya dalam kitab kita ni, bahkan dalam kitab-kitab fiqh yang bincang bab solat pun, takbir pun dibahas dengan perincian-perincian begini, sebab takbir itulah permulaan solat. Kalau permulaan pun dah rosak, maka dia beri kesan kepada kemasukan kita dalam sembahyang tu. Maksudnya belum masuk lagi lah, sebab lafaz takbirnya pun tak
tak disebut lagi ataupun tak betul lagi. Baik, saya kata beberapa permasalahan lain lagi. Yang pertama saya kata jika berkata seseorang Allahu Akbar dengan menambahkan huruf waw yang mati atau berbaris, nescaya tidak sah sembahyangnya. Dia baca Allahu, dia panjangkan Allahu, ataupun Allahu Akbaru, dia tambah huruf waw di belakang. Dia pergi tambah, nescaya tidak sah sembahyang. Yang ini saya kata ada tersebut di dalam Kitabur Rawdah. Jika berkata seseorang Allahu huwa akbar, tidaklah sah sembahyangnya, sebab dia pergi tambah di belakang Allah itu, dia tambah pula huruf waw pula. Dia jadi mengubah, bertambah lafaz yang lain. Kemudian saya kata tersebut di dalam Kitabul Kifayah. Jika menambah seseorang huruf alif selepas huruf ba, ini dipi panjang dekat huruf ba pula, Allahu Akbar, dia tambah lepas huruf ba tu kan Allahu Akbar, tak ada panjang kat mana pun. Tiba dia pergi sebut Allahu Akbar. Biasanya saya kata ni apa, takbir mak-mak terkejut ni. Dia terkejut anak dia buat benda-benda yang pelik-pelik, Allahu Akbar. Dia panjang belakang tu. Yang ini pun tak boleh juga, sebab memberi kesan pada makna. Saya kata di sini dia tambahkan huruf alif selepas ba pada akbar, seperti berkata ia akbar, sama ada dibaca dengan fathah hamzahnya akbar atau kasrahnya dia baca ikbar. Ini pun menyebabkan tidak sah. Tidaklah sah sembahyangnya, kerana lafaz kalimah ikbar ada baris kasrah pada akbar itu, ada alif dia kasrahkan, dan dia tambah pula alif selepas daripada ba, ikbar tu maknanya darah haid. Dia ubah terus makna, jadi salah tu. Dan kalimah akbar dengan fathah hamzah maknanya gendang. Jadi memang kesan dia menyebabkan tidak sah takbir tadi, sebab mengubah makna daripada Allah Maha Besar kepada makna yang lain. Jadi oleh demikian, barang siapa menyebutnya kalimah-kalimah tersebut dengan sengaja, kita kata kalau dia sebut dengan sengaja dalam keadaan faham makna, ini kesan dia besar, nescaya boleh jadi kufur ia wal'iyadu billahi ta'ala. Tapi yang kita sebut kadang-kadang tersebut tu sebab tak sengaja, terlajak lidah dan sebagainya. Tapi kita kena biasakan yang betul lah. Biasakan yang betul ketika menyebut lafaz takbir yang mulia ni. Lagi, saya sebut lagi. Seterusnya, jika ditasydidkan huruf ba pada akbar, misalnya dibaca akabbar, kita patutnya baca ak, huruf kaf tu kita sukun di situ, kemudian huruf ba yang fathah. Tapi dia pergi baca Allahu Akbar, lidah dia bunyi tu kita dengar memang dia sabdukan ba. Misalnya Allahu Akbar, maka seperti mana berkata Qadil Qudah Ibnu Razin di dalam fatwanya, juga tidak sah sembahyangnya, sebab dah tambah huruf, dah bertambah satu huruf ba di dalam takbirnya itu. Ada 3 lagi, kita baca cepat-cepat tuan-tuan. Jika diulang-ulangkan huruf ra pada akbar, huruf ra ni ustaz saya kita ahli Quran ni maklum lah, kadang-kadang orang akan sebut dia bunyi 2-3 kali akbar, dia ada perulangan huruf ra, Allahu Akbar bunyi 2-3 kali, sepatutnya dia terus sekali saja kan. Dia ada pengulangan huruf ra di belakang. Macam mana yang kalau bertambah huruf ra pula? Saya kata jika diulang-ulangkan huruf ra pada akbar, dia bunyi akbar, bunyi macam dengan 2-3 huruf ra tu, yang ini tak apa, ini dimaafkan kita, maka sahlah sembahyangnya, sah lagi. Kerana mengikut lurah yang di bahasa Arab bahawa huruf ra itu ialah huruf yang berulang-ulang, huruf takrir, memang dia ada
Dia ada apa? Lantunan dia tu. Jadi seperti mana berkata Az-Zajjaj, dan huruf yang pertama daripada yang bertasydid itu tidak jatuh. Jadi tidak apa? Melainkan sakin, dia akan berhentilah dengan kita sukun tadi, dan berulang-ulang itu tidak mengubahkan maknanya. Kesan ataupun kenapa dia masih dikira tidak membatalkan, sebab dengan pengulangan itu masih tidak mengubahkan makna akbar itu. Berbeza dengan ada tambahan pada ba tadi dan juga alif selepas ba. Jadi yang huruf ra itu tak ada masalah. Kemudian saya kata, jika digugurkan seseorang hamzah pada kalimah Allah seperti berkata ia. Ini ada orang yang dia baca apa? Dia baca lafaz niat di lidah, terus dia masuk takbir. Dia sambung. Dia baca macam mana? Nawaitu usalli fardhu zuhri. Az-zuhri itu dia baca fardhu zuhri Allahu akbar. Jadi alif Allah tu tak sebut. Dia pergi sambung terus. Usalli fardhu zuhri. Dia terus baca usalli fardhu zuhri Allahu akbar. Dia masuk terus. Jadi itu maksud hilang alif tu kan. Maksud dia terus sambung dengan lafaz yang tidak berkait dengan takbir itu sebelumnya. Jadi macam mana? Saya kata nescaya sah sembahyangnya. Tetapi bila disebut sah ni bukan suruh buat lah. Kita kata kalau dia buat begitu masih sah. Nescaya sah sembahyangnya seperti mana berkata Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam pada fatwanya, dan dijelaskannya bahawa hamzah wasal itu gugur ia di tengah cakapnya. Ini dari segi kata apa, penghujahan kenapa masih sah, sebab memang sifat huruf alif pada Allah itu dia hamzah wasal. Kalau disambung dalam percakapan memang dia akan hilanglah. Memang macam itulah kalau kita sebut dengan ada baris sebelum daripada alif huruf Allah itu, memang kita akan terus sambungkan dengan lam. Maka dia tidak memberi kesan kepada maknanya masih kekal Allah Maha Besar juga. Biar eloknya kita pisahkan dah. Nak baca lafaz niat pun baca yang macam kita sebut, memang mazhab Imam Syafi'i sunat kita lafaz niat dan sunat kita lafaz secara sir. Kemudian kita pisahkanlah dengan jangan sambung. Walaupun di sini saya kata kalaulah berlaku tersambung itu masih dikira sah. Kemudian yang terakhir dia disebut, jika ditukarkan hamzah daripada kalimah akbar dengan huruf waw, dibaca Allahu akbar. Dibaca Allahu akbar. Kerana lidah tu dia terlajak macam tu. Ditukar huruf waw, huruf hamzah pada kalimah akbar dengan huruf waw. Seperti berkata seseorang Allahu akbar, dan mengikut apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnul Munir Al-Maliki bahawa sembahyangnya sah. Kerana hamzah itu boleh ditukarkan dengan waw dan waw boleh ditukarkan dengan hamzah. Ini pun perbincangan berkaitan dengan lurah bahasa Arab ni. Ada ketika-ketika waw dan alif tu mengambil tempat antara satu sama lain. Kalaulah dia terlajak lidahnya sebut begitu masih dikira sah. Jadi banyak jugalah tuan-tuan yang berkaitan dengan takbir pun yang perlu kita cakna supaya sebutan kita pada takbir itu sebutan yang jelas dan sebutan yang tepat. Tapak ni memang yang kita duduk takbir itu elok dah, insya-Allah. Dengan kita baca yang ni kurang-kurang kita faham, kita tak lajak buat benda yang tak diperbolehkan. Ni yang masuk kaitan berjemaah ni tuan-tuan. Satu isu kita ambil sekadar yang sempat ni. Saya kata di sini kalaulah imam bertakbiratul ihram dengan kaifiat yang salah. Ni yang masuk yang bab berjemaah ni. Kita duduk belakang, tengok-tengok kita dengar secara jelas.
Sebutan dia itu memang berlaku salah hak kita baca ni, hak tak boleh ni. Salah yang tak sah ni. Dia pergi tambah huruf ba, dia pergi tambah huruf alif belakang huruf ba, Allahu Akbar. Contoh, kita dengar yang jelas sebutan dia sebutan yang salah yang tak sah ni. Jadi macam mana kita di belakang yang berjemaah dengan dia? Saya kata jika imam mendatangkan dengan takbirah, yakni takbiratul ihram yang salah, yang membatalkan sembahyang, yakni tidak mengikut kaifiat yang betul, seperti mana di antaranya telah diterangkan pada masalah yang ke-53 yang kita baru baca tadi. Bila jelas secara terang nyata imam sebut takbir dengan sebutan yang salah, hukumnya maka tidak sah makmum berimam dengannya. Ini ketika dia takbir ihram itu dia baca dengan sebutan yang salah, kita dah tak boleh ikut dengan dia. Sebab takbir dia sendiri tidak sah, maka sembahyang dia juga tidak sah. Jadi ini saya sebut tidaklah harus, yakni tidak sah makmum berimam dengannya. Itu satu. Dan jika seseorang imam yang tidak dikenali halnya bertakbir dengan sir tanpa suara, kita tak kenal, kita masuk masjid, tengok kita nak sembahyang, ada seorang hamba Allah ni, dia pun tak bajong kita jemaah, kita tak kenal dia ni, maka sangka baik kita, dia pun orang yang Muslim yang sembahyang, tentulah lafaz-lafaz dia yang wajib ni dia akan baca dengan betul. Cumanya sekarang ni tanpa sebab, tiba-tiba dia baca takbir tu disengaja sirkan. Sedangkan kalau jadi imam tuan, bila jadi imam, hatta sembahyang zuhur, asar yang bacaan sir pun, takbir ihram tetap dibaca dengan jahar. Takbir intiqalat pun kita baca dengan jahar. Tiba-tiba dia memilih untuk baca yang tak dengar takbir. Jadi ada petunjuk, petanda tentang something wrong lah. Apa adalah benda hak tak kena ni. Pasal apa yang sampai takbir pun awak nak senyapkan. Dan dia pula kita tak kenal. Berbeza dengan kalau kita kenal. Kalau kita kenal, maksudnya kita dah main ke sini, kita tahu ni tu imam ni. Tu imam hari-hari sembayangan dia, hari hak elok dia sebut kuat, kita tahu dia sebut takbir betul. Jadi kalau tiba-tiba imam di sini baca takbir ihram sir, tak dengar, tak jelas, maka kita berpegang dengan pengalaman lepas, sebutan takbir dia tidak bermasalah. Yang ni first time jumpa, dia jadi imam, tiba-tiba dia tak baca kuat sir, dia sirkan takbir ihram dia. Saya kata di sini sama juga, dia kata jika seseorang imam yang tidak dikenali halnya bertakbir dengan sir tanpa suara, maka ia tidak harus berimam dengannya. Tak boleh. Sebab apa? Sebab isu dia bukan pada takbir itu. Sebab satu, sebab kita tak kenal, kita tak tahu dia ni sebutan elok ke tidak. Tiba-tiba benda hak patut dia sebut bagi jelas, dia tak sebut. Maka di situ saya kata tidak harus berimam dengannya. Tapi kalau hari-hari kenal, kita duduk biasa dah sembahyang dia, tiba-tiba dia takbir ihram kita tak dengar, maka tak ada masalah. Kita boleh ikut dengan dia. Kita tidak harus berimam dengannya. Dan berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan jika ia, yakni imam, bersembahyang dengan kaum, yakni para makmum, tanpa ihram, yakni dia jadi imam, kita tak dengar dia bertakbir ihram, maka tidak sah sembahyang mereka, sama ada dengan sengaja atau lupa. Ini yang imam Tuan Syekh petik ini, imam tu tak baca terus tanpa ihram, memang masalah lah. Sebab takbiratul ihram itu sendiri adalah pintu masuk kepada sembahyang. Berkata Imam Nawawi, dikehendaki dengan ihram itu takbiratul ihram. Maksud ihram kat sinilah takbir ihram. Kerana ia, sebab apa tak boleh tuan-tuan? Sebab takbir ihram ni bukan benda yang sir secara ghalibnya. Sembahyang macam kita sebut tadi lah, hatta sembahyang hak senyap pun, zuhur dengan asar pun, masih imam akan baca kuat. Jadi
takbir ni tak sepatutnya didiamkan, disirkan ataupun disembunyikan. Imam Nawawi kata takbir ihram ni bukan benda yang tersembunyi pada ghalibnya. Bersalahan jika takbir ia imam dan meninggalkan niat, maka sepatutnya sembahyang mereka di belakangnya sah, kerana niat itu perkara tersembunyi seperti hadas juga. Saya kata berbeza dengan kalaulah berlaku imam takbir ihram, tapi contohlah imam tu dia tak niat pun masa sembahyang, yang tu makmum tak ada kesan pada solat makmum. Sebab apa? Sebab benda dalam hati mana kita nak tahu. Jadi yang ni yang saya sebut yang berkaitan dengan persoalan takbir ni tuan-tuan. Persoalan berkaitan dengan takbiratul ihram yang sama ada untuk yang kita sendiri nak lafaz dan bacakan, ataupun yang melibatkan kita berimamkan dengan imam, yang mana imam itu sama ada dia baca secara jahar dan elok ataupun dia baca secara sir tak dengar. Yang kita dah perincikan tadi, imam yang kita dah kenal dengan orang yang kali pertama kita bertemu dan berjemaah dengan dia. Yang saya sebut ni tuan-tuan adalah untuk takbir ihram, kalau imam tu baca secara sir. Tapi kalau yang memang bacaan sir, kita first time jumpa dia takbir elok, dia semayang berjemaah pula, semayang zuhur dan semayang asar. Lepas habis semayang, tuan-tuan tak payahlah interview dia, tolong baca Fatihah Ustaz, saya nak dengar dulu. Dah itu kita terus kita berpegang dengan zahirnya orang Islam ni, semayang dia adalah semayang yang betul, lafaz-lafaz Fatihah dia lafaz yang betul. Yang ni sebab apa? Yang masalah takbir ni obvious sangat. Pasal apa? Yang tak mau takbir dengan kuat. Jadi kat situ yang jadi permasalahan yang Tuan Syekh bawakan, masalah yang ke-54 ni. Kemudiannya tuan-tuan, kita ambil sikit lagi, sikit pendek je ni, dan yang last ni sebelum ke-7 syuruk kita ni. Imam membaca perlahan dalam sembahyang nyaring. Sembahyang tu maghrib, isyak, subuh, dia tolak dia jadi imam. Imam yang patut tugas mungkin ada halangan. Jadi jika imam membaca Fatihah dengan sir, perlahan tanpa suara, ini tak dengar lah, dia baca seorang-seorang dia, pada sembahyang jahriyah, sembahyang nyaring, maghrib, isyak dengan subuh, walhal ia seorang yang tidak dikenali. Kita sebut tadi tu, yang kita sebut tadi zuhur dengan asar. Hak ni hak maghrib isyak ni. Patutnya baca kuat, tapi dia baca sir. Dia pula kita tak kenal dia. Maksud tak kenal ni, kita tak pernah berpengalaman sembahyang dengan dia, dan kita tak pernah tahu Fatihah dia okey ke tidak. Jadi saya kata tidak sah sembahyang di belakangnya berimam dengannya. Sebab apa? Kerana pada zahirnya ia seorang yang tidak pandai membaca dengan baik, yang ni ummi. Sebab apa dia pilih senyap? Maksud dia ada petunjuk, dia ada masalah dengan Fatihah. Sebab tu dia tak mau baca bagi jelas pada ketika sepatut yang dia sembahyang dengan jahar dan nyaring. Jadi ketika itu kita tak boleh lah, sebab sembahyang yang jahar, Tok Imam tu pula first time kita tepuk belakang dia contohnya, ataupun kita ikut belakang dia, tiba-tiba dia tak baca dengan jahar, menyebabkan di situ ada petunjuk yang kuat. Zahir ni maksudnya petunjuk yang kuat. Berat sangkaan kita dia ni Fatihah yang tak betul. Sebab tu kita tak boleh berjemaah dengan dia. Kalau tuan-tuan kenal dia tak apa. Hari tu tiba-tiba dia sembahyang maghrib dia baca sir. Boleh jadi tu imam kadang terlupa. Tapi kita kenal dia ni Fatihah dia elok. Tu tak ada masalah. Yang saya bincang ni yang kita tak kenal dia. Kali pertama kita berjemaah dengan dia. Kerana kalau ia baik Fatihahnya, baik bacaannya, tentu sekali ia membaca dengan nyaring. Kerana tepat dengan masa dan waktunya. Sembahyang maghrib, tepat waktu dia adalah kita sembahyang secara jahar. Isyak tepat dari segi waktunya tu kita sembahyang baca secara jahar. Subuh pun sama. Demikianlah dinaskan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tetapi
jika ia berkata selepas selesai memberi salam, saya sengaja membacanya dengan sir, maka para makmum tidak wajib mengulangi sembahyang mereka, lagi dinaskan atasnya di dalam kitabul dan diihtimalkan bacaan perlahannya itu supaya mengharuskan orang lain mengikutnya. Maknanya saya kata, kalaulah dia sebut kata saya tadi saya saja baca sir, maka saya kata kat situ makmum dikira sah. Tapi yang saya sebut kat sini, macam yang kita sebut tadi, kalaulah daripada awal lagi kita dengar kat situ dia dah sirkan bacaan dia, maka kita tak boleh berjemaah dengan dia sebab kita tak kenal dia lagi. Maksud tak kenal ni, kita tak boleh pastikan adakah Fatihah dia Fatihah yang orang yang layak menjadi imam ataupun tidak. Yang ini yang kita sebut ni hanyalah untuk sembahyang yang nyaring. Kalau sembahyang zuhur, sembahyang asar, kita first time berjemaah dengan dia, kita tak kenal dia, macam kita sebut tadi, selesai bagi salam semua, selesai dah takat tu. Tak perlu tuan-tuan nak korek, nak suruh pula. Kata balong tunggu Ustaz, tolong baca Fatihah sekali, saya nak dengar Ustaz. Tak. Sebab tu sembahyang memang sembahyang yang zahir dia lah, sembahyang yang kita sembahyang secara sir, maka tidak ada kata apa, kebimbangan ataupun keraguan pada tindakan dia membaca secara sir tadi. Wallahu a'lam tuan-tuan. Cukup setakat tu dulu. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi yang kita akan baca ni berkaitan takbir juga dari segi solat jenazah. Sebab solat jenazah takbir menjadi perkara utama dalam sembahyang jenazah, dan bagaimana kesan dia ketika berjemaah di antara makmum dan imam dalam solat jenazah. Menarik juga perbincangan yang akan datang ni, sebab dia akan tengok dari segi kadang makmum lambat masuk, imam dah 2 kali takbir, macam mana kita nak buat. Yang ni insya-Allah ni kita bawa ke depan lah, kita bawa ke kelas akan datang pada permasalahan yang ke-56 ni. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.